Bila masa terbaik nak mula invest, nak mula melabur? So kalau ditanya, dapat pertanyaan macam ni, saya akan jawab masa terbaik nak mula semalam lah, ataupun 10 tahun lepas. Masa kedua yang terbaik adalah hari ni. Once korang dah sedar, dah start tanya pada diri sendiri kan, bila aku nak start melabur, itulah waktu yang terbaik. Sebab apa? Sebab pelaburan ni dia perlukan masa sebenarnya. Untuk orang yang dah mula awal, dia start kerja je, dia terus set aside, dia letak tepi sebahagian, small portion je, mungkin dalam 10% daripada gaji dia letak dalam simpanan ataupun pelaburan. Dia sibuk bekerja, dalam masa yang sama dia invest. Sebenarnya duit yang disimpan tu, dia invest tu bekerja pula untuk dia. Best tak? Untuk orang yang tak perasan benda ni, dia akan rugi masa lah. Sebab kita sibuk kerja, cari duit kan, tapi duit tu tak bekerja pula untuk kita. Dia dah penat kerja ni. Best kan kalau kita sibuk bekerja, dalam masa yang sama duit tu yang kita dah penat cari ni bekerja pula untuk kita. Itu kelebihan untuk orang yang mula invest awal. Jadi next video saya akan tunjukkan perbezaan orang yang mula awal invest dengan orang yang mula lambat invest. Yang mula awal ni dia invest sikit je sebenarnya berbanding dengan orang yang mula lambat. Jadi sebenarnya beban lebih berat kalau kita start lambat lah. Jadi kalau umur dah dekat 50, dah 60 baru nak mula, berbanding dengan orang yang daripada baru mula kerja 24, 23, dia dah start invest walaupun sikit, tapi dia punya compounding effect dia sangat-sangat best. Jadi untuk korang yang masih tercari-cari kat mana kita nak mulakan pelaburan, tak kisah pun apa pelaburan pun, as long as dia legit, patuh syariah dan bukan scam lah. As long as bukan scam. Kalau scam memang ada masalah lah. Tapi kalau korang mencari, masih perlukan guidance, korang boleh tekan link di bio. InsyaAllah saya akan guide satu-satu dan tunjukkan dia punya testimoni yang real supaya korang nampak dan jelas dan tak adalah takut-takut kan. So jumpa lagi next video. Bye.